Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berpendapat terlalu bergantung kepada PAS dan retorik memperjuangkan isu Melayu mungkin menyumbang kepada kekalahan Perikatan Nasional pada PRK Air Kuning semalam. Katanya strategi PN kurang berkesan kepada pengundi Melayu sederhana dan demografi pelbagai etnik di Air Kuning apabila berkempen menggunakan isu nasional seperti kuasa hidup, inflasi dan sentimen Melayu Islam. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata majoriti lebih besar diraih BN menunjukkan kerjasama dengan Pakatan Harapan berhasil walaupun corak pengundian menunjukkan ramai penyokong BNPH mungkin bersikap berkecuali. Sementara Pemuda PAS menyambut keputusan PRK semalam dengan berkata sokongan akar umbi kepada PN tidak terjejas walaupun diasak jentera kerajaan dengan mengekalkan undi TRAS sekitar 5,000 hingga 6,000 undi. Menurut Pemuda PAS lagi, BN gagal capai sasaran 18,000 undi walaupun calonnya Muhammad Yusri Bakir memenangi PRK itu dengan majoriti 5,006 undi, lebih 2 kali ganda daripada majoriti 2,213 undi yang diperoleh pada PRU 2022. Manakala calon PN Abdul Muhaimin Malik daripada PAS meraih 6,059 undi, sementara calon Parti Sosialis Malaysia KS Bawani hanya mendapat 1,106 undi.